SBH Marine Holdings Berhad, syarikat tersenarai di pasaran ACE, berdepan penalti cukai tambahan berjumlah 3.2 juta ringgit daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi tahun taksiran 2023. Notis taksiran tambahan itu mempertikaikan pengiraan cukai melibatkan kuantiti tuaian dan harga jualan daripada operasi ladang aquaculture di Kurau Farm. Setakat ini, tiada peruntukan dibuat dalam penyata kewangan dan perkara ini akan didedahkan sebagai liabiliti luar jangka. Syarikat menjelaskan, sementara menunggu keputusan rayuan, penalti tambahan ini dijangka tidak memberi kesan segera kepada kedudukan kewangan dan operasi kumpulan. SBH Marine terus menilai langkah seterusnya dalam memastikan kelangsungan perniagaan.